suka tengok orang perempuan. Aduh. Bukan mu seorang, semua orang suka. Orang tak suka, saya pu je. Dalam masa yang sama, saya tak suka perbuatan saya itu. Sebab saya tahu ada larangan. Dalam ramai-ramai itu, yang saya tengok, ada yang saya berkenan. Nak kahwin tak mampu, puasa sunat dah. Tak tanya, boleh tak saya berkenalan dengan perempuan itu? Sekadar SMS. Bagaimana Islam mengajar pengenalan antara laki-laki perempuan sebelum nikah? Maaf, panjang sangatlah soalan saya. Dia ni nak kahwin, patut ni pun pendek sudah lah. Saya nak kahwin, macam mana saya nak berkenalan yang dibenarkan syarak? Nak, ni cerita pula saya suka tengok perempuan. Bukan mu, Tok Imam suka tengok perempuan. Faham? Tok Imam kahwin lagi? Tak. Bila kahwin, mana kita suka perempuan. Siapa tak suka perempuan, orang tu tidak ada fitrah laki-laki. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa. Allah kata, Allah cipta orang laki-laki, Allah jadikan dalam hatinya suka perempuan. Siapa sini tak suka perempuan? Ha? Ada? Ada tak? Tak ada. Semua orang laki-laki dia mesti suka perempuan. Orang perempuan dia suka laki-laki. Kalau laki-laki suka laki-laki, itu bukan tu. Faham? Ha. Oleh kerana kita suka perempuan, perempuan suka laki-laki, tasyri' bin nikah, maka disyariatkan boleh nikah. Bang, sampai masa aku benarkan nikah. Kerana aku cipta minat orang puan, aku cipta orang puan minat orang lelaki, maka aku adakan hubungan nikah. Dia kata nak ngorak aku mana? Tak kena. Allah, kenal boleh, tak ada masalah. Kita nak berkenalan, kawan ke dia, saya nak kahwin dengan awak, kalau awak berkenan, saya simpan duit sampai masa saya masuk Peminang. Harus pada syarak. Jangan membawa fitnah. Jangan nak kabur tua lagi dalam hutang, tak bayar, tepi jalan boleh kabur. Faham? Ini cukup mudah. Dalam Islam, very simple. Nabi dia kata, kenapa mudah pergi kabur hak puang tu? Pasal lelaki ni dia nak ke orang puang, tapi dia diam. Dia diam. Akhirnya dia kabur ke Nabi, dia minat hak puang tu. Nabi tak marah pun. Nabi kata, apa mudah kabur ke dia? Mu diam itu mana dia reti. Faham? Mudah tak? Mudah je lah. Dalam Islam cukup mudah. Nak kahwin, very very easy, you know. Faham? Kita tengok perempuan mana kita nak. Oh, perempuan ni dia duduk kat orang ramai, bukan dalam hutang. Nak, kita pergi. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam. Saya nama Abdullah, duduk atas sikit pada Masjid Seri Gombok. Saya tengok saudari 3 hari dah. Saya minat nak buat isteri. Kalau tak ada berpunya lagi, saya akan bawa rombongan Meminang. Kalau saudari setuju. Assalamualaikum. Haram tak? Siapa berani kata haram? Tak berani seorang kata haram. Tu cara Islam. Nampak? Dia kata waalaikumsalam, tapi minta maaf dah, saya dah ada tunang ustaz yang ngajar Seri Gombok tu. Sesat masalah. Tak? Sesat masalah. Cuba orang lain pula, bukan seorang kau awak kau puang, ramai. Esok jalan-jalan tengok jumpa. Nampak? Moci. Ni anak moci ke tadi naik bas? Comel sangat. Saya nak buat isteri, saya tak reti nak mengorak. Malam-malam nak cerita panjang. Saya kerja ni, nak di pejabat ni. Saya nak ambil anak moci sebagai isteri saya. Kalau moci setuju, saya akan bawa ibu bapa saya mari rumah moci, masuk Meminang. Boleh tak? Molek je. Moci kata anak saya tu kecil lagi, dia tak apa reti, tapi moci janda. Faham tak? Jadi ya. Allah, payah apa kau?